Nak bersiap pergi bazar Ramadan ni. Nak buat makeup look apa hari ni? Kan smoky ke? Baju raya tahun lepas masih lawa. Muat pula tu. Duit ni lebih baik simpan dalam tabung kecemasan. No! Mana diorang repeat baju raya? Tema tahun ni rich brown. Ke warna berganti? Beli dua-dua sekali je lah. Jap! Kena beli satu set. Kasut dengan handbag sekali. Tudung ni masuk ke tak? Masuk je. Pinggan, langsir, semua pun baru lagi. Duit ni boleh simpan untuk hari tua. OOTD raya tu harus. Tak. Sangat wajib. Langsir baru, pinggan baru, pasu pun baru. Barulah OOTD raya tu lawa. Duit raya ni boleh simpan, labur MSB ke, simpan untuk haji ke. Kelas bagi duit raya RM10. Kata kerja dekat. Bagi RM50. Barulah tak segan-segan. Sebenarnya boleh je puasa dan raya tanpa pokai. Bajet elok-elok, beli ikut keperluan dan derma ikut kemampuan. Yelah aku setuju. Tapi ada satu benda je aku tak setuju. Apa? Lemang dengan rendang tu wajib.